Abah ada buat satu video yang mana dalam tu Abah ada bagi tahu yang antara parti-parti dominan yang akan menghuyuk selepas PRU 16 nanti adalah salah satunya Parti Amanah ataupun yang hampa kenali sebagai PAN Kuali. Okey, jadi depa mai duk komen macam yang abah kata ni lah. Ada yang kata, hang ni nak jadi Tuhan ke? Maksudnya macam abah dah boleh meramal apakah keputusan pada PRU 16 nanti. Dan depa kata berangan dan mimpi itu adalah percuma. Ini adalah kenyataan-kenyataan oleh Walanun yang tak boleh menerima hakikat dan yang tak tahu apa-apa pun. Okey, baik. Abah nak kuatkan hujah abah ini. Jadi abah nak bagi tahu maklumat terperinci untuk menyokong hujah abah bahawa Parti Amanah ini akan meruyuk selepas PRU ke-16. Okey, semua orang tahu pada PRU ke-15 hari itu Parti Amanah memenangi 8 kerusi parlimen. Abah ulang, 8 kerusi parlimen. Yang mana abah jangka selepas PRU ke-16 nanti mereka hanya tinggal 1 kerusi parlimen sahaja. Baik, kita tengok pada data. Data PRU ke-15. Okey, sama-sama kita tengok. Kita pergi kepada kerusi Kuala Selangor dahulu. Okey, Kuala Selangor dimenangi oleh Dr. Zul dengan majoriti 1002 undi. Jadi keputusan penuhnya apa dia? Okey, Dr. Zul menang dengan 31,033 undi. Baik, dekat situ hampa campur Penyatuan Ummah ini iaitu Parti Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pejuang, kerana Pejuang sudah berada dalam coalition Perikatan Nasional. Jadi total keseluruhan adalah 55,448. Jadi beza dengan Dr. Zul menang pada hari itu, kita akan rampas kerusi Kuala Selangor ini dengan majoriti 24,415. Satu kerusi dah ruyuk. Kita teruskan dengan Hulu Langat. Ni ahli parlimen paling panas, paling dibenci oleh semua rakyat jelata. Baik, Hulu Langat yang dimenangi oleh Sani Hamzan dengan majoriti 14,888. Okey, kita tengok data PRU ke-15. Sani Hamzan memenangi kerusi ini dengan 58,380 undi. Jadi hampa boleh totalkan keseluruh ketiga-tiga parti tersebut, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pejuang, dia akan menghasilkan jumlah keseluruhan 77,711. Jadi berbanding dengan Sani Hamzan dapat, kita akan rampas kursi ini juga dengan majoriti 19,331. Padan muka Sani Hamzan tak boleh melalak lagi dalam parlimen. Okey, dah 2 kerusi kita rampas. Okey. Kerusi seterusnya adalah Shah Alam. Kalau kita tengok Shah Alam ini dimenangi oleh Azli Yusof. Ni semua ni yang menang ni parti daripada Parti Amanah, mewakili Pakatan Harapan. Jadi Azli Yusof menang dengan majoriti 18,095 undi. So kita tengok data PRU ke-15. Azli Yusof mendapat 61,409. Jadi hampa totalkan PN, BN dan juga Pejuang. Jadi dia akan menghasilkan jumlah 74,361. Berbanding dengan yang Azli Yusof dapat 61,409. Jadi kita akan rampas kerusi Shah Alam ini dengan majoriti 12,952 undi. Okey, sudah 3 kerusi mereka ni melingkup. Okey, baik, kita sambung lagi. Okey, kita ke Parlimen Sepang. Parlimen Sepang dimenangi oleh Aiman Atirah, Parti Amanah, Parti PAN ni, dengan majoriti 8,949. Okey, kita ke data PRU ke-15 yang mana Aiman Atirah menang dengan 56,264 undi. Jadi hampa total BN, PN dan Pejuang akan menghasilkan jumlah 80,749 undi.
Jadi next PRU 16 kita akan rampas kerusi ini dengan majoriti 24,485 undi. 4 kerusi dah depa melingkup. Okey, kita sambung terus ke Alur Gajah. Alur Gajah, Adli Zahari menang ciput saja dengan 890 majoriti undi. Okey, Adli Zahari juga adalah salah seorang pimpinan amanah. Okey, kita tengok data PRU ke-15 yang mana Adli Zahari menang 28,178 undi. Jadi hampa totalkan BN-PN Pejuang jumlah 44,822 berbanding dengan apa yang Adli Zahari dapat. Kita akan ambil kerusi ini daripada amanah dengan majoriti 16,644. 5 kerusi dah mereka hilang. Kita sambung lagi di Seri Gading. Seri Gading. Ahli amanah mana yang bertanding? Aminul Huda. Okey, Aminul Huda menang dengan majoriti 4,000 sahaja. Jadi kita ke data PRU ke-15, Aminul Huda mendapat 23,242 undi. Jadi hampa campurkan BN, PN dan juga Pejuang, dia akan dapat 38,022 undi. Jadi 38,022 undi berbanding dengan Aminul Huda 23,242, kita akan ambil kerusi ini dengan majoriti 14,780. 6 kerusi amanah dah huyuk. Okey, kita sambung lagi. Sambung lagi Parlimen Pulai. Okey, tadi 6 daripada 8 kerusi So 6 tu dah meruyuk. Pulai kita tengok. Kita boleh dapat balik tak Pulai? Baik. Kalau kita tengok pada PRU ke-15 yang lalu, almarhum Salahuddin Ayub telah memenangi kerusi tersebut dengan majoriti yang agak besar, iaitu 33,174 undi. Jadi kalau kita tengok data, almarhum Salahuddin Ayub dapat 64,900, dan kalau kita campurkan kedua-dua parti itu BNPN, dia baru mendapat 52,403. Jadi tempat ini kalau tengok amanah boleh pegang lagi lah dengan majoriti 12,497. Tapi apa kena ingat, selepas itu ada PRK. Selepas setahun, lebih kurang setahun, PRK pada 9 hari bulan September 2023 atas pemergian almarhum Salahuddin Ayub ini telah diadakan PRK, pilihan raya kecil. Jadi kita tengok apa keputusannya. Keputusannya, amanah masih lagi menang, iaitu wakil mereka Suhaizan Kayat yang mewakili Pakatan Harapan, menang dengan majoriti 18,641, di mana data menunjukkan beliau mendapat 48,283 undi berbanding Perikatan Nasional hanya mendapat 29,642. Jadi pada ketika itu PH dan BN bergabung dalam PRK tersebut. Okey, tapi kita nak kongsi data terkini di mana baru-baru ni diadakan PRN Negeri Johor. Yang mana hampa perlu tahu bahawa Parlimen Pulai ini, di bawah Parlimen Pulai ini ada 2 DUN, iaitu DUN Perling dan juga DUN Kempas. Jadi apa keputusan PRN Negeri Johor baru-baru ni? Ini data paling terkini. Dan suatu ini baru titik-titik permulaan penyatuan ummah antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi kita tengok data PRN Johor ini. Okey, kita pergi kepada Perling dahulu. Kalau hampa tengok Perling ini, BN menang dengan majoriti 1,611. Di mana kalau hampa tengok data, BN dapat 33,468, PH dapat 31,857. Baik, bagaimana pula di Kempas? Di Kempas juga menunjukkan BN menang di situ dengan majoriti yang lebih besar, iaitu 14,953. Di mana data PRN Negeri Johor ini menunjukkan bahawa di DUN Kempas, BN mendapat undi 28,146, PH hanya mendapat 13,000
193. Ini hasil penyatuan ummah yang baru nak bermula. Baru nak bermula, tapi sudah menghasilkan keputusan ini. Dan kalau kita tengok keseluruhan kedua-dua DUN ini, yang mana total BN memperolehi 61,614 undi, manakala PH hanya mendapat 45,050 undi. Jadi secara ringkasnya, Parlimen Pulai ini jika diadakan PRU, insya-Allah penyatuan antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ini akan membuahkan hasil untuk merampas kerusi Pulai dengan majoriti 16,564. Jadi setakat ini 7 kerusi daripada 8 kerusi amanah dari Parti Pakatan Harapan sudah guyup. Jadi, kat mana satu kerusi mereka yang masih tinggal, yang masih boleh survive? Iaitu kerusi Kota Raja. Jadi siapa yang bertanding dekat Kota Raja? Of course lah, tempat selamat. Iaitu Presiden mereka, Mat Sabu, yang memenangi dengan majoriti 73,998 pada PRU ke-15 yang lalu. Jadi kalau kita tengok data, beliau mendapat 123,306 undi. Banyak berbanding kalau kita campur BN, PN dan juga Pejuang hanya 73,596. Jadi walaupun kita bergabung penyatuan ummah, kita rasa masih belum mampu untuk menewaskan Mat Sabu kerana dia masih ada majoriti 49,710 undi. Jadi inilah satu-satunya tempat yang selamat bagi amanah. So, dengan penerangan Abah yang terperinci, siap dengan bukti dan data, jadi adakah Abah bercakap kosong? Bukan setakat Abah saja bercakap, ramai penganalisis profesional yang meramalkan dan menjangkakan bahawa inilah keputusannya, iaitu amanah akan menjadi parti tiada masa depan kerana daripada 8 kerusi yang mereka ada, akhirnya akan tinggal hanya 1 kerusi. Jadi harap semua mendapat maklumat. Kita teruskan penyatuan ummah antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional.